orang. Hari ni kita orang tak boleh nak santai-santai sebab kita ada game yang ekstrim. So kalau korang nak tengok, tengoklah video ni sampai habis. Sementara nak tunggu sampai ni, kita orang ikat dulu perabot apa-apa yang perlu lah. Sekarang kita orang dah sampai kawasan Munjam. Jadi sekarang kita proses untuk cari jauh depan dulu Apollo dengan Jika dekat kawasan sini. Main Apollo je guys, kena tenggiri. Ya kan? Alu-alu. Tenggiri madu. Tenggiri madu main Apollo je guys. Ada guys tapi tak banyak, mungkin 2 ekor macam tu. DJ. Aduh, dia sekor dia dapat. Banyak men. Wait, alu-alu. Alu-alu itu tadi. Alu-alu guys. Syuri ikan kita guys. Alu-alu syuri ikan kita guys. Wait, alu-alu. Bang. Guys. Bang. Ikan kena curi guys. Ikan alu-alu curi. Ya, ada 2 sahaja. Allah. Jatuh itu. Guys. Alu-alu ni. Ni sedap. Besar ni. Ikan betul cumi ni. Ikan cumi. Boleh balik lah. Pakai Apollo je guys. Dapat ikan cermin. Boleh balik. Boleh balik lah. Putus. Tapi ikannya masih ada. Dapat berjaya dinaikkan. Fobia. Arwah tasik. Arwah tasik. Alhamdulillah. Arwah tasik. Okay guys, sekarang ni kita dalam proses untuk bottom drift. Pakai batu ladum 500 gram. Alhamdulillah. Nah. Ikan tu je guys. Allahu Akbar. Ingat ikan apa tadi? Sekejap, ada. Banyak lah ikan. Oh, boron. Okay guys, kerapu guys. Kerapu kecil guys. Kerapu guys. Alhamdulillah. Tu ada kena. Tak sikit tu. Tu ada kena guys. Ada. Ikan apa guys? Kita tengok sama-sama, kita tengok guys. Wih, besar guys. Nampak tak ikan apa guys? Ya Allah Akbar, besar betul guys. Ibu kerisi. Besar guys. Alhamdulillah guys. Tengok tak kepau. Ada 3. Ikan apa tu? Ikan tombak. Tombak. Alhamdulillah.
kenapa? Wow. Okay guys, sekarang ni inilah Belantah Lawit. Sekarang ni kita dah sampai dekat Belantah. Dekat sini kami orang plan main bottom dengan main jigging. Tengok macam mana ada hasil ke, tak ada hasil kat kawasan-kawasan sekitar Belantah ni. Kau buat hari ini mana? Sampai tak mau. Naik je. Layan ni, layan ni. Tak, dia panas. Kita tengok ikan apa yang naik. Bunyi dia lagi. Lepas kau tunjuk. Ha? Jangan paksa. Okay guys, hari ni nampaknya susah benar nak bawa nak ikan. Asyik kena buli je. Kunci dah drag dah kunci habis tau guys. Tapi tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Dia nak habis. Putus guys. Itu rambut.